Warga Bangladesh tak mengaku sebab kematian penghantar makanan. Tertuduh didakwa memandu sebuah Nissan Almira secara melulu di persimpangan lampu isyarat Jalan Persiaran Mokhtar Dahari, Puncak Alam. Kerajaan Malaysia tolong ambil tindakan lah pasal kes ni. Kalau boleh, Bangladesh ni dapat hukuman yang sangat-sangat setimpal lah. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kematian, melibatkan orang lain, susahkan orang lain. Yang peliknya, orang Bangladesh ni macam mana siap boleh bayar lawyer, padahal dia kata gaji dia tu RM1,700 je. Kejadian ni berlaku dekat persimpangan Jalan Mokhtar Dahari dekat Puncak Alam. Puncak Alam ni betul-betul dekat-dekat dengan rumah aku lah. Aku duduk Bukit Kapar. Puncak Alam ni lebih kurang 10 minit je daripada ke rumah aku. Dan aku memang selalu lalu jalan tu, sebab aku pergi buat sale dekat area Puncak Alam kan. So aku tahu jalan tu macam mana. Kalau korang tengok pada video ni kan, terang-terang Bangla ni bawa kereta Beza ni memang dia laju melulu. Bila lampu merah dia tak break, dia terus je sampai dia terlanggar motor orang yang bawa Lala Move tu. Meninggal tau. Dan aku dapat info, akak kepada arwah tu, dia kata ini adalah adik dia, yang salah satunya adik laki dia. Lepas tu dia tak ada adik laki dah. Dan adik laki dia tu meninggal waktu malam tersebut lah, waktu Bangla tu langgar dia. Dan aku pelik pada lawyer ataupun peguam yang dia hire tu. Kenapa kau sanggup nak perjuangkan nasib Bangla ni, sedangkan kau dah tahu dah betul-betul dia bersalah, kamera semuanya ada, lepas tu bukti semua ada. So aku harap kes ni dapatlah keadilan yang seadil-adilnya, dan pada si pelaku tu dapatlah hukuman yang setimpal-timpalnya. By the way, kalau korang nak dapatkan bunyi yang best macam ini, ataupun korang nak dapatkan voice yang bunyi macam ini, korang boleh dapatkan dekat beg kuning ya. Dapatkan kat beg kuning, harga tak mahal pun, murah je. Okay, Borak sampai pecah. Let's go!